Ini saya nak betulkan kekeliruan. Orang selalu ingat Abu Jahal ni pak saudara Nabi. Tidak, Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Abu Lahab. Itu pak saudara betul. Abu Jahal ni bukan. Abu Jahal ni saingan Nabi. Abu Lahab itu memang pak saudara. Abu Lahab ni dia memang adik-beradik arwah ayah Nabi. Nama dia kalau ikut kad pengenalan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Tapi dia panggil Lahab sebab Lahab ni dalam bahasa Arab maknanya menyala-nyala. Bukan kerana api ke tak, dia ni muka dia comel. Dalam riwayat menyebut dia ni handsome. Handsome, putih merah, menyala-nyala. Orang kita panggil flawless. Kan ada setengah orang dia punya handset, tak apa dia settingnya, bila ambil selfie macam muka geng kunyit. Oh, kilat muka, bersino-sino. Kita pun aku rasa baru balik jogging peluh-peluh boleh kilat muka kan. Macam mana awak buat nak? Flawless. Flawless tu Lahab. Jadi kalau tuan-tuan nak flawless tu mana? Abu Lahab. Flawless. Dia memang dia comel, handsome. Dia macam K-pop punya artis. Artis K-pop kan, kalau laki-laki berkilat-kilat muka. Macam ada flawless cahaya. Lahab dia panggil. Ada pun Abu Jahal ini, Abu Amr bin Hisham bin Mughirah, dia suku Makhzum. Dia kalau di Mekah, dia ada 3 suku yang paling bangsawan yang selalu bersaing. Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. Macam kita di Malaysia, geng bangsawan Tengku ada berapa klan? Tengku, Tungku, Engku, Ungku, Raja, Wan. Ini 5, 6 klan bangsawan. Masing-masing bersaing. Ada setengah negeri dia punya raja dia adalah dari kalangan raja, nama raja. Macam Perak semua raja semua, tak ada Tengku. Macam di Johor semua Ungku semua. Dia bersaing lah sama dia. Jadi Abu Jahal ni dia tak nak Islam sebab dia nak bersaing dengan Nabi je. Dia percaya Islam tu bagus. Dia sangat percaya Islam tu bagus. Percaya sangat. Dia ni ada satu riwayat sebut ada 3 orang di Mekah bukan Islam tapi minat dengar Quran. Pertama Abu Sufyan, yang kedua Abu Jahal, yang ketiga Al-Akhnas bin Syuraik. Ni dalam kitab tafsir banyak cerita. Dia orang ni tiap-tiap malam pergi rumah Nabi Skodeng, dia dengar Quran. Nabi malam Qiyamul Lail baca Quran. Dia orang dengar. 3 orang dengar. Dan 3 orang ni tak tahu masing-masing ni Skodeng juga. So pagi esok bila bertembung, kau pergi mana? Aku tak nak jawab. Kau pergi mana dulu? Masing-masing biar pecah perut, jangan pecah di mulut. Apasal? Aku dengar Quran Umar Muhammad. Serupalah, aku pun dengar. Jemputlah Abu Jahal. Kau pun dengar juga. Shh, jangan bising kata. Kau orang tahu malu kita. Habis macam mana kau rasa Quran okey tak? Aku rasa betul lah Quran. Abu Jahal mengaku. Kan Abu Sufyan lala masuk Islam. Tapi Abu Jahal dia kekal. Sampai Abu Sufyan tanya, asal kau tak nak masuk Islam? Macam mana aku nak masuk? Aku punya moyang dengan dia punya moyang mana ngam. Moyang dia Bani Hashim, hari ni bagi minum orang haji. Hari esok moyang aku pula, geng-geng tu bagi minum haji lagi. Hari ni orang dia ni lusa moyang aku pula. Aku heran kenapa Tuhan jadikan Bani Hashim satu orang keturunannya Nabi, tapi aku puak-puak Bani Makhzum tak ada jadi Nabi. Mana adil? Takkan aku nak ikut dia? Malulah keturunan aku. Dia tak ikut Nabi sebab faktor itu. Lepas tu Nabi tukar namanya Abu Jahal. Nama asalnya Abu Hakam. Hakam tu cerdik, Abu tu bapak lah cerdik, nama asal dia. Tapi Nabi tukar, Abu tu bapak, Jahal tu bodoh. Bapak lah bodoh. Kenapa Nabi ubah? Kau ni memang bengong betul lah. Seolah begitu. Kau tak percaya aku bukan sebab aku menipu keajaran aku tak betul. Kau sombong keturunannya. Memang bodoh kau ni. Itu yang Nabi geram dengan dia tu. Abu Jahal namanya.